benda ni tak merugikan Puspakom ke? Sebab Puspakom dia dah dapat orang kata monopoli ni dah 30 tahun Betul. jadi satu badan induk yang satu-satunya untuk periksa kenderaan. Kalau nak sebut rugi sebagai perniagaan memanglah kita mensasarkan keuntungan, tapi ramai tak tahu bahawa Puspakom sebagai sebuah perniagaan 53 cawangan tu bukan 100% cawangan tu ada keuntungan. Remember, Puspakom ini ditubuhkan untuk memastikan keselamatan jalan raya lebih baik. Jadi kita perlu berada di semua lokasi, termasuk sejauh-jauh Sempurna, sejauh-jauh Kundasang mesti ada. Jadi kalau tempat-tempat macam di Sempurna tu, kalau kita tengok dalam kita punya YouTube channel ada, kita tunjukkan satu, kita akan hantar tim kita untuk memeriksa di sana, bukan pakai truck pun, pakai equipment yang kita bawa sendiri. Jadi itu merupakan kita punya tanggungjawab nasional, our national responsibility, untuk memastikan kenderaan walaupun di pelosok mana Malaysia selamat untuk dipandu. So ada yang tidak mendatangkan keuntungan. Soalan Nas sama ada kita tak rugi. Yes, kita akan kehilangan pasaran. Kita tahu pada penghujung tahun, setiap tahun pada selama beberapa tahun kebelakangan ini kita punya pegangan pasaran 100%, bilangan pemeriksaan kita melebihi 3,5 juta pemeriksaan. Bila ada pesaing besok pada tahun 2027 insya-Allah, maka akan terhakis sedikitlah. Jadi sebagai syarikat yang bertanggungjawab, kita perlu mencari cara-cara lain untuk tambah pendapatan kita ataupun mengurangkan kos operasi kita. Yes, dia akan memberi kesan kepada Puspakom, tapi Puspakom mempunyai cara-cara dia dan perancangan kita untuk memastikan kita terus kekal sebagai syarikat pemeriksa kenderaan yang dipilih oleh majoriti rakyat Malaysia.